Nick Fuentes kini mendakwa dia beralih pihak kerana pergerakan sayap kanan baharu ini menjadi sangat bodoh sehingga sukar dipercayai. Ini memang melangkaui low IQ. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Saya betul-betul beralih pihak. Bukan macam itu. Saya beralih pihak. Bukan macam itu. Bukan maksud saya perkara gay. Itu yang saya cuba katakan. Beralih pihak. Saya nak sertai mereka. Saya tak tahan lagi. Saya memang tak tahan. Saya nampak Jake Shields hari ini. Bro, sekarang saya faham macam mana perasaan orang kulit hitam. Sekarang saya tahu macam mana Thomas Sowell rasa bila jadi spesies yang sama dengan George Floyd. Saya tengok Jake Shields hari ini dengan topi terbalik dia dan telinga dia yang dah rosak tu. Dan dia duduk kat situ tanya, kenapa? Kenapa engkau rasa orang Perancis bagi kita patung Liberty? Kenapa mereka buat macam tu? Macam benda Yahudi je. Patung Liberty. Pirates of the Caribbean. Plot Yahudi. Patung Liberty. Plot Yahudi. Film Minecraft. Jack Black. Kau tahu tak Jack Black tu Yahudi? Okey, jadi kenapa? Itulah masalahnya, dia betul. Dan saya tak suka nak kata Nick Fuentes tu betul. Tapi kalau kau nak benci seseorang, sekurang-kurangnya ada sebab yang munasabah untuk buat begitu. Tapi teori konspirasi tu dah jadi sangat mengarut yang sebenarnya bagus untuk orang Yahudi di mana-mana sebab ia membuktikan betapa mengarutnya semua tu. Awak tahu, Nick Fuentes ialah jenis pembenci Yahudi yang berbahaya. Jenis anti-Zionis yang berbahaya. Sebab dia bijak dan hujah-hujah dia selalunya ada logik di sebaliknya. Walaupun saya sangat tak setuju dan saya rasa asas hujah dia tu salah. Tapi bila ada orang bodoh macam Dan Bilzerian atau Jake Shields yang sebarkan naratif macam ni, Yeah. awak tak tahu ke sebab kenapa jari kaki saya terlanggar pagi tadi adalah sebab Israel bom Gaza. Ia sangat meletihkan dan kelakar dan ia membuktikan betapa bodohnya orang-orang ni. Ayam lava? Maksud saya, betul ke ni? Jadi saya nak tukar. Saya nak join mereka. Saya nak sertai. Awak tahu tak? Kalau mereka uruskan semua benda, mungkin mereka memang tahu sesuatu. Kalau mereka hebat sangat, mungkin dah tiba masanya untuk tukar pihak. Mungkin dah tiba masanya untuk berhenti cemburu dan tanya apa sebenarnya tentang orang-orang ini yang begitu kecil dan sering dianiaya tapi masih berjaya berterusan dalam apa saja yang mereka lakukan. Mungkin ada sesuatu pada mereka dan kita patut cuba belajar daripada mereka, bukannya membenci mereka sebab kita tak capai tahap kejayaan yang sama. Saya secara peribadi tak fikir orang Yahudi mengawal media. Awak pernah tengok betapa media membenci mereka? Dan saya tak fikir orang Yahudi mengawal segala-galanya. Tapi saya memang rasa orang Yahudi ada kebolehan untuk berjaya dalam sesuatu walaupun semua halangan menentang mereka. Itu sesuatu yang patut orang pelajari, bukannya dibenci. Kalau apa yang awak cakap itu betul, Patung Kebebasan, Pirates of the Caribbean, Republik Belanda, Jack Black, Federal Reserve. Kalau apa yang awak cakap itu betul, awak tahu, mungkin dah tiba masanya untuk kalau tak boleh lawan, sertai saja. Siapa yang boleh kalahkan mereka pula? Jadi, pasukan kita yang tak seberapa ini terdiri daripada pejuang UFC, pelawak wanita, dan penjudi profesional palsu. Bro, kalau mereka memang penguasa alam semesta, kalau mereka ada keupayaan melihat dari jauh dan mereka kawal ribut di Zuhal serta kawal keuangan global dan sebagainya, siapa yang boleh kalahkan mereka? Jake Shields dan Dan Bilzerian? Bodoh! Mungkin Anna Kasparian, mungkin dia akan berjaya mengalahkan kuasa jahat besar yang mengawal segalanya. Lagi bodoh, Tweedledee dan Tweedledum? Kalau itu yang kita ada, bro, aku nak sertai Empire. Aku akan jadi Stormtrooper sialan. Jadi apa pun. Saya rasa dia sedang merasai apa yang ramai antara kita rasa, iaitu, ya Tuhan, betapa rendahnya tahap kecerdasan awak boleh jadi. Dan Dumb and Dumber, saya rasa mungkin adalah gambaran terbaik yang pernah saya dengar tentang Dan Bilzerian dan Jake Shields kerana mereka memang benar-benar yang paling bodoh antara yang bodoh. Ya, memang. Ia sampai ke satu tahap. Awak tahu, Jake Shields kata dia sokong Rizak Persekutuan. Macam, saya minta maaf. Berapa kali kau kena tumbuk di kepala sebelum kau belajar satu benda pun tentang dasar monetari?
Pernah tak kau baca tentang wang dan kredit oleh Ludwig von Mises? Saya rasa tak pernah. Boleh saya cakap dengan jujur, dunia akan jadi tempat yang jauh lebih baik kalau orang anggap Nick Fuentes ni macam pelawak gila je. Bukannya seseorang yang betul-betul ada pandangan politik. Dia memang kelakar, dia memang lawak sangat. Dia seorang manusia yang teruk bila berkaitan dengan perkara yang dia betul-betul percaya. Tapi cara dia susun hujah memang sesuatu yang sejujurnya saya rasa orang akan tengok dalam sejarah untuk faham macam mana lelaki ni boleh ambil hujah dan manipulasi supaya nampak sangat mudah diterima. Sehingga kan seseorang seperti saya yang memang langsung tak setuju dengan lelaki ni dan fikir dia sangat jijik dan teruk, sebenarnya masih seronok tengok dia. Itu memang satu pencapaian. Inilah masalah sebenar yang kita hadapi. Orang macam Nick Fuentes jauh lebih bermasalah berbanding orang macam Dan Bilzerian dan Jake Shields. Sebab orang macam Jake Shields, mereka buat kenyataan-kenyataan tu, orang jadi kecoh. Tapi itu semua cuma kebodohan je. Nick ada sesuatu tentang dirinya yang buat orang betul-betul suka dengar dia bercakap. Dan itulah bahayanya sebab dia kedengaran logik dan bijak. Apa yang dia cakap kat sini pun memang bijak. Kalau betul mereka kuasai dunia, mungkin kita patut sertai mereka. Orang-orang ni bodoh dan dia asyik berubah-ubah pendapat. Sekejap pendapat ni, sekejap pendapat lain. Lepas tu tukar lagi. Jadi awak tak pernah tahu sebenarnya dia berpihak ke mana. Tapi awak sentiasa ikut je perjalanan dia. Jadi sebenarnya dia bawa orang ikut dia tanpa mereka tahu ke mana mereka pergi. Dan mereka langsung tak berhenti untuk fikir sendiri. Ia satu bakat yang sangat hebat. Awak kena akui itu. Dan sekali lagi, dia sangat kelakar semasa melakukannya. Saya tak rasa begitu. Boleh awak terangkan keseimbangan umum dan separa kepada saya? Saya tak rasa begitu. Jadi, awak tahu, pada tahap mana dalam kerjaya awak yang selalu kena hentak kepala, awak jadi pakar dalam dasar keuangan? Saya apapun. Sekarang, kalau orang lain yang cakap macam tu, awak tahu. Kalau orang lain cakap macam tu pada saya, macam David Friedman, anak kepada Milton Friedman, saya akan kata, okey, adil lah. Awak memang tahu lebih daripada saya. Saya hormati awak. Tapi macam ada seorang lelaki ni, dia memang tak boleh tutup mulut sebab dia bernafas guna mulut. Dia betul-betul, dia duduk kat situ bernafas guna mulut, rupa fizikal pun macam monyet. Lepas tu dia nak cakap, kau tak boleh kritik Federal Reserve atau apa-apalah. Macam, bro. Jaga hal kau sendiri. Jaga hal kau sendiri. Kau kat situ untuk halang pengawal Turning Point USA je. Itu je tugas kau kat situ. Okay. Aduhai, macam dah jadi terlalu melampau. Aku dah lama nak cakap benda ni, tapi kita kena jadi baik. Itulah betapa baiknya aku ni. Aku dah pendam benda ni lama sangat. Dan orang kata aku ni jahat. Aku rasa aku ni baik sebenarnya. Kita terpaksa layan idea ni yang seorang lelaki, maksud aku memang jelas ada kerosakan otak, nak beritahu kita pasal politik. Macam dia memang ada kerosakan otak. Dia perlukan imbasan otak. Lelaki ni perlukan perhatian perubatan. Maksud aku, kalau kau dalam keadaan biasa... Kau nampak tak macam mana dia macam, aku patut berhenti sekarang? Oh tak, aku ada lagi benda nak cakap. Aku patut berhenti sekarang, aku ada lagi benda nak cakap. Jom tengok apa lagi yang dia nak cakap. Gaya dia, kalau kau tak tahu dia ni pejuang legenda. Kalau kau nampak lelaki ni kat perhentian bas, menjerit pasal orang Yahudi, kau mesti akan panggil ambulans. Kau akan uji sama ada dia mabuk. Kau akan letak tangan atas bahu dia dan tanya, hari apa hari ni? Siapa presiden sekarang? Kau tahu tak, inilah masalahnya kan? Bagi aku, sesiapa saja yang percaya teori konspirasi gila macam ni atau apa-apa yang seangkatan dengannya, orang macam Nick Fuentes, semuanya kurang dari segi kemampuan mental. Semua sekali. Masalahnya bila Jake Shields sebenarnya tolong kita sebab dengan nampak dan kedengaran sangat mengarut, dia memang nampak macam tu. Macam seseorang yang tak sihat, jadi kau tak boleh ambil dia serius. Tapi Nick Fuentes, inilah masalah sebenar sebab kau boleh ambil dia serius dan kau memang percayakan pendapat dia dalam banyak hal. Dan sekali lagi, walaupun kita tahu dia keluarkan kata-kata yang jijik, dia memang sangat-sangat menarik dan menghiburkan untuk didengar. Dan dia sangat logik dalam cara dia bentangkan hujah-hujahnya yang sangat berbeza dengan orang lain sebab itu dia, sekali lagi, musuh yang lebih teruk tapi juga lebih menarik. Tapi sebaliknya, kita layan individu ini seolah-olah dia akan terlibat dalam perdebatan intelektual. Adakah dia akan terbang ke Oxford? Kau tahu, mereka tak dapat buat Hassan dan Cenk Uyghur. Adakah Jake akan terbang ke Oxford dan berdebat dengan seseorang tentang isu-isu semasa? Mari kita lihat.
Topik A, dasar kewangan. Topik B, sejarah Israel di Timur Tengah. Bodoh. Macam negara bodoh. Ia dah jadi terlalu melampau. Ada Oktagon UFC di Rumah Putih. Lelaki ini pakar dalam politik. Ali Congress Bilzerian. Tuhan tolonglah kami. Macam, bro, Yahweh, kalau kau boleh dengar kami. Tolong musnahkan Amalek. Tidak, bukan betul-betul. Bukan, itu gurauan saja. Tapi macam, bro, mungkin ada benarnya. Boleh saya cakap, seperti yang saya dah cakap banyak kali, saya betul-betul rasa apa yang kita lihat ini adalah petunjuk kepada masalah yang jauh-jauh lebih besar dalam masyarakat. Macam hakikat yang orang sanggup dengar cakap orang yang jelas tak ada kebolehan intelektual, malah konsistensi intelektual asas pun tak ada. Dan menganggap mereka sebagai autoriti atau orang yang patut masuk kerajaan. Memang menunjukkan betapa teruknya keadaan masyarakat kita sekarang kan? Ia sebenarnya jauh lebih teruk daripada isu kebencian terhadap Yahudi itu sendiri yang hanya membuatkan mereka nampak sangat mengarut. Dan saya yakin Nick Fuentes tidak merancang untuk tukar pihak. Tetapi apa yang dia katakan di sini penting untuk pihaknya sedar. Seperti, jika anda mahu keluar sana dan bersikap teruk terhadap orang Yahudi ini, sekurang-kurangnya bunyikan diri anda seperti orang yang bijak. Dan penting untuk kita ingat bahawa lihatlah betapa bodohnya mereka. Mari kita terus tekan perkara itu kerana mereka memang benar-benar bodoh. Mungkin mereka sedang memasak. Bila mereka kata Tuhan orang Yahudi, Yahweh akan menghukum Amalek. Ia seperti, Anda tahu tak? Jangan paksa saya pilih. Nasib baik kamu semua ada saya sebab kalau ada soalan antara macam Shabbos Kestenbaum dan Jake Shields, saya tak tahu saya akan sokong siapa. Itu saja yang saya boleh cakap. Kalau saya bukan tokoh awam dan undian antara Shabbos Kestenbaum dan Jake Shields, saya tak tahu saya akan sokong siapa. Itu saja yang saya boleh cakap. Kamu faham? Shabbos Kestenbaum baru saja dapat pujian daripada Nick Fuentes. Satu pujian dengan cara Nick Fuentes yang paling tipikal. Pada dasarnya dia kata, logik itu penting. Memang penting. Saya teringin sangat nak tengok Nick dan Shabbos berdebat. Saya memang nak tengok itu. Jadi, baguslah kamu semua ada saya. Kamu tak perlu. Itu satu dikotomi palsu. Kamu pilih Amerika dahulu. Kita tak perlu hadap IQ rendah. Ia bukan pun antisemitisme IQ rendah. Ia cuma IQ rendah. Ia bukan apa-apa pun. Itulah dia, tepat sekali. Semuanya IQ rendah. Dan memang semuanya IQ rendah yang terpedaya dengan antisemitisme IQ rendah. Ini berbahaya. Nick Fuentes memang berbahaya. Sentiasa akan berbahaya dan ia adalah satu masalah yang perlu ditangani. Tapi Jake Shields dan Dan Bilzerian, sejujurnya mereka buat kerja kotor untuk masyarakat kita. Mereka membuktikan betapa bodohnya mereka setiap hari. Dan kalau orang bodoh nak dengar dan terpedaya dengan semua itu, memang dari awal lagi tiada harapan untuk mereka. Memang tiada apa yang boleh dilakukan. Dan tiada hujah intelektual, tiada hujah logik yang akan membantu mereka. Kalau awak betul-betul fikir Dan Bilzerian adalah seorang yang berautoriti dalam sesuatu perkara, kalau awak betul-betul percaya begitu, saya tak boleh tolong. Tiada siapa boleh tolong. Awak memang takkan dapat dibantu. Awak akan sentiasa bodoh dan degil. Tapi untuk orang lain di luar sana, kita masih ada banyak kerja yang perlu dilakukan. Apa-apapun, terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini. Dan saya yakin Nick Fuentes tidak akan memeluk agama Yahudi dalam masa terdekat.